Kenapa dia makan dukun? Jadi kenapa orang Tutul panggil dukun? Hari ni bila sebut dukun, orang hina dia, orang perli dia. Betul tak saya tanya? Kenapa orang tua dulu dia kata dukun? Tapi bila sebut kata dukun, orang akan hina dia, orang akan perli dia, orang kata dia syirik. Dukun dalam perubatan Melayu bermaksud tekun. Dukun dalam perubatan Melayu bermaksud tekun. Tekun merawat seseorang hingga sembuh. Faham tak? Maksudnya tekun. Tekun merawat seorang hingga sembuh. Maka di manakah dukun? Bahasa orang dulu-dulu yang apa hari ni orang sebut kata dukun, duk kata syirik lah. Duk kata syirik lah. Lepas tu bomoh dengan dukun berbeza. Bomoh dengan dukun berbeza. Dukun mengatakan tekun melakukan satu perawatan sehingga sembuh. Kalau bomoh ni maksudnya, bomoh ni dia menerima upah. Bomoh ni maksudnya menerima upah. Dia tak sama macam dukun. Bomoh ni maksudnya menerima upah. Maksudnya dia menerima upah atas sesuatu pekerjaan. Sama ada perkara yang baik atau perkara yang jahat. Sama ada perkara baik atau jahat, dia bomoh, menerima upah. Baik. Pawang menunjukkan kehebatan kepandaian darjat ilmu tadi. Pawang ni maksudnya menceritakan kepandaian dalam mendarjat ilmu tadi itu tinggi. Sebab tu pawang, sebut tak pawang ni, dia melangkumi segalanya. Sama ada dukun atau bomoh dia ada. Dukun ke bomoh, pawang tu ada. Tu dalam pawang. Tabib sebenarnya lebih tinggi pada doktor. Doktor bawah pada tabib. Doktor bawah pada tabib. Tabib maksudnya orang yang arif dalam perubatan moden dan tradisional, moden dan juga tradisional. Itu dinamakan tabib. Tabib ni maksudnya orang, kalau siapa mengaji tentang tabib ni lebih hebat daripada doktor. Dan doktor bawah pada tabib. Kalau tuan-tuan mengaji balik, doktor bawah pada tabib. Tabib ni maksudnya orang yang pandai tentang astronomi, orang yang pandai tentang tabib, orang yang pandai tentang tentang body manusia, orang yang pandai tentang ni dinamakan tabib. Tetapi kenapa orang-orang kafir telah mengubah alih cerita, mengatakan tabib itu rendah, padahal tabib itu tinggi. Seperti Ibn Sina. Ibn Sina adalah tabib. Ibn Sina tu tabib tu. Ibn Sina tabib, doktor bawah dia sebenarnya. Sebab tu tabib bukan semua orang boleh jadi tabib. Dan saya sendiri tak boleh jadi tabib. Sebab apa? Bukan kelayakan saya. Bukan kelayakan saya. Dan bukan kelayakan semua orang. Sebab tabib ni istilah pandai dalam bidang macam ni, dalam perubatan. Baik. InsyaAllah tuan-tuan,